Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Aifi bin Johari dan pada hari ini saya akan membentangkan apresiasi karya saya yang bertajuk Night's Colourful Energy. Mari kita lihat kepada maklumat asas karya ini. Karya ini dihasilkan oleh saya, Muhammad Amirul Aifi bin Johari, yang mempunyai tajuk Night's Colourful Energy. Saiz karya ini ialah 60 cm panjang, 36 cm lebar dan 30 cm tinggi. Karya ini dihasilkan pada tahun 2025 daripada bahan kitab semula. Teknik yang saya gunakan untuk menghasilkan karya ini ialah teknik acar gabungan. Baiklah, mari kita lihat kepada apresiasi karya ini. Teori kritikal seni Feldman dipilih sebagai cara utama untuk saya membuat apresiasi untuk karya ini. Teori ini menekankan kepada 4 bahagian utama, iaitu deskripsi, analisis, interpretasi dan akhir sekali penilaian. Mari kita lihat kepada deskripsi terlebih dahulu. Arca Night's Colourful Energy memperlihatkan sebuah tugu pahlawan yang seolah-olah telah lama ditinggalkan di tengah hutan. Struktur utamanya terdiri daripada blok-blok cardboard berbentuk segi empat tepat dan telah dicat menggunakan warna kelabu perak, menyerupai binaan batu yang lama. Bahagian bawahnya dipenuhi rumput tiruan berwarna hijau pekat yang kelihatan seperti tumbuhan hutan yang telah meliputi tapak tugu ini akibat tidak dijaga selama bertahun-tahun. Di bahagian atas struktur ini pula terdapat 2 botol plastik biru yang berdiri tegak dan simetri. Walaupun ini adalah botol air, bentuk dan kedekatnya menjadikannya menyerupai sebagai tanduk pahlawan itu sendiri yang menjadi ciri utama dalam identiti tugu ini. Pada bahagian tengah atas, terdapat 3 panel plastik lutsina yang berwarna kuning, merah dan biru. Panel ini disusun secara bertindih untuk melambangkan simbol kuasa atau tenaga. Di bahagian hadapan pula terdapat sebuah cahaya LED yang bersinar terang, menerangi ruang sekeliling dan menghasilkan pantulan menarik pada permukaan panel lutsina. Keseluruhan komposisi arca ini menghasilkan rupa tugu lama yang menggabungkan struktur fizikal pahlawan, elemen simbolik tanduk dan sentuhan visual magic melalui cahaya serta warna lutsina. Mari kita kepada analisis untuk karya ini. Arca ini menggabungkan pelbagai unsur seni seperti warna, bentuk, cahaya, tekstur dan ruang, yang semuanya menyumbang kepada suasana magik dan misteri. Warna biru menjadi dominan, terutamanya pada tanduk pahlawan dan segitiga hiasan di bahagian hadapan. Biru ini memberikan makna ketenangan, kekuatan spiritual serta hubungan dengan dunia mistik sesuai dengan konsep tenaga pahlawan atau Knight's Energy. Panel plastik lutsina kuning, merah dan biru itu mewujudkan kontras warna yang jelas. Apabila Night's Disc ini disinari cahaya LED, kepingan ini memecahkan cahaya untuk menghasilkan refleksi berwarna yang boleh dikatakan sebagai aura magic. Interaksi antara cahaya dan balut sinar ini menjadi tumpuan visual utama untuk karya ini. Dari segi bentuk, tugu dibina menggunakan geometri seperti segi empat, segi tiga dan rombus. Benda-bentuk ini menambahkan rasa kukuh dan seolah-olah tegak. Untuk menampakkan monumen ini ialah monumen seorang pahlawan suci. Susunan 2 tanduk biru di kiri dan kanan menjadikan komposisi ini seimbang dan simetri sekaligus menguatkan ketegasan visual tugu. Unsur tekstur juga memainkan peranan penting. Tekstur kasar rumput tiruan membezakan kawasan permukaan hutan dengan permukaan licin kardboard yang menjadi tugu. Kontras seksyen ini membantu menonjolkan bahawa tugu tersebut telah lama berada di hutan, disentuh oleh masa dan alam di sekeliling. Ruang di antara blok cardboard bersama ruang di belakang tanduk pahlawan membentuk kedalaman dan mempengaruhi persepsi pengamatan. Cahaya LED memanfaatkan ruang tersebut untuk menghasilkan bayang dan pantulan, meningkatkan suasana magik dan spiritual karya ini. Baiklah, mari kita pula kepada interpretasi. Arca ini boleh ditafsirkan sebagai tugu sakra pahlawan purba yang
bukan sahaja dikenang jasanya melalui penghasilan tugu, tapi juga menyimpan tenaga magic daripada roh pahlawan tersebut. Tanduk biru melambangkan kekuatan luar biasa yang ditinggalkan oleh pahlawan tersebut yang telah melindungi kawasan hutan ini. Plastik lutsina berwarna pula menjadi kuasa mistik yang akan menonjolkan warnanya apabila dicampur di atas cahaya LED. Cahaya LED ini pula akan menyalahi panel ini untuk melihatkan kuasa sakti yang masih aktif walaupun tugu ini sudah lama terbiar. Ini memberikan gambaran bahawa semangat pahlawan tersebut tidak pernah padam dan masih menjaga hutan itu, melindungi kawasan itu daripada ancaman dan menggunakan kuasa magic bagi menyelesaikan, bagi membuang musuh-musuh yang menghampirinya. Tugu ini seolah-olah tempat peninggalan yang legenda. Walaupun dipenuhi rumput dan masa, tenaga pahlawan itu tersebut hidup dan masih menjaga hutan tersebut. Baiklah, mari kita lihat kepada penilaian. Karya ini kuat dari segi simbolisme dan naratif. Unsur cahaya dan bahan plastik lutsina digunakan dengan bijak untuk mencipta kesan yang mistik dan magic. Menjadikan acara ini lebih daripada tugu, tetapi artifak daripada cerita dongeng. Komposisi yang seimbang, penggunaan warna yang bermakna dan integrasi cahaya sebagai elemen aktif meningkatkan nilai ekspresi dan imajinatif karya ini. Kreativiti dalam menjadikan botol plastik sebagai tanda pahlawan dan penggunaan cahaya LED sebagai sumber aura magic adalah idea yang segar dan berkesan. Karya ini berjaya memberikan perasaan kagum, misteri dan penghormatan terhadap pahlawan yang telah diabadikan melalui tugu ini. Secara keseluruhannya, Night Scarlet Energy ialah sebuah acara yang bukan sahaja menarik dari segi visual dan teknikal, tapi juga kaya dengan makna simbolik serta suasana magic yang menunjukkan kisah seorang pahlawan yang tidak mati dalam ingatan hutan. Baiklah, mari kita lihat kepada media dan bahan yang telah digunakan. Seperti yang boleh dilihat, saya telah menggunakan alat dan bahan seperti pensel, pemadam, pisau, gam, gunting, pengokot, gam panas dan cat sembur. Saya juga menggunakan kotak terpakai, botol plastik, kertas hancur, plastik warna dan juga lampu LED. Baiklah, mari kita lihat kepada cara penjanaan idea ini. Langkah pertama untuk penjanaan idea ini ialah untuk saya mengenal pasti masalah yang perlu diselesaikan. Acara ini adalah berfungsi sebagai bahan BBM di dalam subjek pendidikan seni visual. Maka saya perlu perhatikan terhadap proses PDP yang dijalankan di sekolah rendah untuk mendapatkan sumber masalah yang ingin diselesaikan. Baiklah, saya membuat kajian juga kepada artikel akademik yang turut mengesahkan bahawa masalah utama yang dihadapi murid di sekolah rendah ialah mereka memerlukan bahan visual berbentuk konkret bagi memahami konsep warna dengan konsep yang untuk menjelaskan konsep warna yang bersifat lebih abstrak. Berdasarkan semua ini, boleh kita simpulkan bahawa murid suka memahami konsep warna, khususnya hubungan antara warna primer, sekunder dan cara warna bercampur. Apabila kita telah mengetahui apa masalah utama, kita perlu kepada menetapkan siapakah sasaran pengguna untuk produk ini. Guru dan murid sekolah rendah merupakan sasaran pengguna yang utama dan keperluan pengguna yang perlu dipuaskan daripada penghasilan produk ini ialah produk ini mestilah mesra pengguna, kos penghasilan yang rendah, mampu menunjukkan campuran warna dengan jelas dan sekali mempunyai gimmick yang menarik untuk meningkatkan motivasi murid. Apabila kita telah tahu siapakah sasaran pengguna kita akan melihat kepada penjanaan idea produk inovasi tersebut. Sesi penjanaan idea produk ini dilakukan melalui lakaran inovasi produk. Pelbagai lakaran reka bentuk dihasilkan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan lakaran yang terbaik dipilih dan dikembangkan sehingga menjadi lakaran akhir. Produk inovasi ini diberikan nama Night Scarlet Energy sesuai dengan penggunaannya.
Idea ini dipilih kerana mampu menampakkan proses pencampuran warna, boleh jadikan sebagai aktiviti hands-on yang sesuai dengan PAK21, bahan yang digunakan pula ialah bahan daripada kita semula dan produk ini berpotensi untuk menarik minat murid melalui gimmicknya yang menarik iaitu penggunaan lampu LED. Selepas saya telah menjana idea bagaimana produk ini perlu dihasilkan, saya pula memilih bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan produk ini. Saya menyenaraikan bahan kita semua yang akan digunakan dan menguji kesesuaian bahan tersebut dari aspek keselamatan, ketahanan dan fungsi. Selepas itu, saya membina produk inovasi ini dengan menggabungkan komponen-komponen untuk menghasilkan produk berdasarkan lakaran akhir yang telah dibuat. Saya akan memastikan produk ini mempunyai nilai estetik yang menarik kepada murid sekolah rendah, memastikan murid dapat melihat proses pencahayaan warna itu dengan jelas dan sekali melabelkan komponen bagi memudahkan penggunaan. Label ini boleh dilihat melalui penyediaan manual pengguna. Saya telah menghasilkan satu manual bentuk digital iaitu e-manual dan manual tersebut akan menunjukkan cara penggunaan produk inovasi ini dengan betul. Dan akhir sekali saya akan menilai produk ini berdasarkan maklum balas. Saya telah menunjukkan demonstrasi produk ini kepada beberapa pelajar IPG dan maklum balas mereka dikumpul melalui Google Form. Maklum balas yang dikumpul akan dinilai dan cadangan penambahbaikan akan dibuat untuk meningkatkan kualiti produk ini. Baiklah, mari kita lihat kepada lakaran-lakaran yang menjurus kepada pemasaran produk ini. Pertama sekali, saya mengambil inspirasi dengan satu karakter daripada permainan video game Clash Royale iaitu Mini PK. Saya telah menghasilkan lukisan realistik berdasarkan karakter tersebut dan menghasilkan beberapa olahan idea seperti pandangan hadapan karakter itu, pandangan sisi, pandangan belakang, pandangan atas dan akhir sekali adalah pandangan bawah. Saya melihat pandangan hadapan mempunyai potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan menjadi idea produk inovasi. Jadi, kita boleh lihat bahawa pandangan hadapan dipilih sebagai rujukan utama kerana olahan ini menarik bagi saya. Olahan ini menampakkan reka bentuk mini PK dengan sangat jelas. Lepas tu saya melakukan perkembangan dengan menghasilkan satu arca yang besar yang mempunyai fungsi untuk menyimpan BBM yang lain di dalam bahagian badannya. Ini dapat memberikan motivasi kepada murid untuk fokus dan berasa ceria semasa kelas. Tetapi ini belum cukup baik lagi, jadi saya mengembangkan lagi lakaran ini untuk meningkaskan reka bentuk arca supaya lebih mudah difahami oleh murid dan bahagian badan arca ini memperlihatkan isi di dalamnya menggunakan plastik lutsina. Ini akan menarik perhatian murid dengan lebih baik kerana murid akan berasa ingin tahu tentang apakah isi dalam arca tersebut. Dan perkembangan dilakukan dengan memfokuskan kepada campuran warna itu sendiri. Jadi, saya mempunyai dua idea berbeza iaitu pertama sekali ialah konsep moonshot. Moonshot ini akan dihasilkan menggunakan plastik lutsina warna primer dan apabila dua pedang ini digabungkan, warna sekunder akan terhasil. Konsep kedua pula ialah konsep menggunakan lampu kerana cahaya lampu itu bukan sahaja dapat menelahkan warna tetapi lebih menarik perhatian murid dengan sangat efektif. Konsep night disk dihasilkan menggunakan plastik lutsina warna primer dan apabila digabungkan lampu tersebut, warna sekunder yang terang akan terhasil. Jadi saya kembangkan lagi dua idea utama ini. Pertama sekali adalah perkembangan dilakukan melalui penambahan lampu di tengah-tengah badan arca. Ini membantu dalam menyelahkan laki warna sekunder yang dihasilkan untuk menarik perhatian murid dan mengukuhkan pemahaman mereka. Dan untuk idea yang kedua, saya membuat perkembangan dengan menambahkan elemen rumput untuk menampakkan suasana sebuah tubuh pahlawan Knight yang ditinggal di hutan. Ini akan menghasilkan satu naratif yang boleh diceritakan kepada murid untuk bukan sahaja meningkatkan minat mereka tetapi kreativiti mereka. Dan disebabkan itu, saya memilih idea kedua untuk dikembangkan menjadi produk inovasi saya. Perkembangan dilakukan dengan menambah baik reka bentuk tubuh Knight. Ruang untuk meletakkan pen warna ditambah pada bahagian tangan tugu bagi memastikan murid aktif dalam menjadi aktiviti di dalam kelas. Nama Night Scarf Energy dipilih sebagai tajuk bagi acak ini kerana bukan sahaja sesuai dengan naratif Tugu Pahlawan di Hutan, tetapi nilai praktikalnya yang membantu
pemahaman murid terhadap konsep campuran warna. Ini merupakan proses pelaksanaan karya. Saya akan sediakan semua alat dan bahan untuk membina arca. Saya akan memotong kotak-kotak dan untuk menjadikan komponen-komponen utama dan pembinaan arca. Saya akan mewarnakan komponen-komponen tersebut menggunakan spray pen dan saya akan mencantumkan semua komponen tersebut dan teruskan kepada tapak untuk meletakkan arca itu sendiri. Saya sediakan semua alat bahan iaitu spray can, gam, kertas hancur dan apabila diwarnakan menjadi tapak yang kelihatan seperti rumput. Saya juga menyiapkan night disk iaitu cara utama murid boleh belajar tentang warna primer dan warna sekunder melalui campuran warna dan saya mencantumkan ke semua karya ini. Baiklah, mari kita lihat kepada cara penggunaan karya ini. Pertama sekali, kita mempersembahkan arca ini kepada murid untuk menarik minat mereka. Kena pastikan bahawa bateri dimasukkan ke dalam lampu. Kedua, kita memperkenalkan pula konsep night disk yang mempunyai 3 warna, iaitu warna merah, warna kuning dan biru kepada murid. Bahan ini dapat digunakan untuk mengajar murid tentang konsep warna primer. Ketiga, kita akan buka lampu pada arca untuk menarik perhatian murid dan menyerahkan lagi hasil campuran warna yang akan dilakukan kemudian. Lampu itu akan menyala dan tutup apabila ditekan di lampu itu sendiri. Ambil 2 night disk yang berbeza warna untuk menghasilkan satu warna sekunder. Contohnya dalam gambar itu, kita nampak warna kuning dan warna biru akan menghasilkan warna hijau. Kita akan letakkan kedua night disk ini betul-betul di atas cahaya lampu. Ini akan menghasilkan warna sekunder daripada campuran warna berikut. Warna sekunder akan terhasil daripada campuran dua warna night disk yang dipilih. Contohnya warna kuning dan warna biru akan menghasilkan warna hijau. Kita akan ulang balik langkah 4 hingga langkah 6. Kita juga boleh berikan peluang kepada murid untuk membuat eksplorasi dan mencampurkan night disk yang berwarna-warna sehingga semuanya telah dicampurkan. Baiklah, saya melihat potensi produk ini untuk dikomersialkan. Jadi, saya mempunyai 3 cara utama yang perlu diconsider. Bagaimana produk ini boleh dipasarkan dalam pasaran. Pertama sekali ialah Shopee. Saya akan wujudkan Shopee Store khusus untuk bahan bantu mengajar yang bersifat inovatif. Saya akan sertakan demo video pendek selama 10-20 saat yang menunjukkan cara produk ini membantu murid memahami konsep warna. Saya juga boleh menggunakan TikTok Shop. Saya akan menghasilkan short form content yang menunjukkan demonstrasi campuran warna, penggunaan murid yang sebenar dan hasil pembelajaran sebelum dan selepas penggunaan alat ini. Akhir sekali ialah melalui Instagram. Saya akan bina akaun khusus untuk acaranya iaitu Night Colorful Energy. Saya akan warnai posters untuk menunjukkan proses rekaan, fungsi warna dan juga penggunaannya dalam bilik darjah. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.